Assalamualaikum. Selamat Hai, pagi. selamat pagi. Ya, Afif, hari ni kita ada buat apa kat sini? Okay, hari ini kita akan adakan bengkel kerjaya persediaan masa hadapan yang terdiri daripada pelajar USAS, pelajar Uni KL, Serta pelajar daripada Madrasah Idrisiah dan SMK Raja Muda Busa. Okay, kalau korang nak tahu lebih lanjut, swipe up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najla binti Abdul Razak selaku pengarah program bagi Bengkel Kerjaya Persediaan Masa Hadapan. Saya Nur Safira binti Azbi, Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso. Okey, jadi alhamdulillah maka pada hari ini telah berakhirnya program bagi Bengkel Kerjaya Persediaan Masa Hadapan. Jadi Encik Anis boleh berikan sepatah dua kata untuk sepanjang program kita daripada pagi sampai petang ini. Okey, sepatah dua kata. Alright, untuk program ini sangat dan terbaik untuk persediaan para pelajar, terutamanya para graduat daripada USAS dan juga Uni KL lah yang datang hari ini. Tak lupa juga kepada sekolah menengah. So, itu pasti daripada program ini dapat memberi kepada pelajar persediaan kepada ke alam kerjaya masing-masing. So, you guys, pesanan kita pada hari ini rasa menjadi positif dan juga confident untuk mereka dan untuk get ready pada persediaan akan datang, terutama sekali zaman yang gig pada kali ini. Dan jangan risau, banyak lagi peluang kerjaya yang masa hadapan dan belajar rajin-rajin supaya daripada studies ini adalah merupakan satu peluang kerjaya apa yang sesuai untuk adik-adik dapat grad akan datang lah. Okey, itu saja. Okay, jadi saya harap dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan persediaan kita ke alam pekerjaan. Jadi jumpa anda lagi pada kemudian hari. Bye-bye. Bye. Bengkel Kerjaya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wani Fizana binti Maslen selaku Timbalan Pengurusi Kelatah at University Sultan Azlan Shah. Okey, so sekarang kita bersama pelajar Uni KL yang join Bengkel Kerjaya pada hari ini. So, boleh tak kalau kita minta untuk awak bagi kata-kata semangat ataupun feedback tentang program pada hari ini daripada Uni KL sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nur Atika, merupakan pelajar Bachelor of Nursing Science daripada Uni KL CMP. So jadi ipoh lah kita orang datang ke sini sebab ada program nak buat resume, nak belajar pasal kerjaya dan sebagainya. Jadinya feedback saya sangat bagus lah untuk program ni sebab kami baru tahu macam mana perkeso berjalan, macam mana nak kira kita punya gaji. Benda tu memang patut kita belajar lah sebab tak ada siapa pun nak bagi tahu kita. Event macam ni sepatutnya ada lagi dan saya akan encourage lah junior-junior saya untuk datang lagi kalau you all buat lagi event macam ni, insyaAllah. Terima kasih Fatin atas kata-kata semangat dan feedback yang baik. So kalau ada rezeki kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selesai sudah program kita pada hari ini, iaitu program Bengkel Kejaya Persediaan Masa Hadapan yang berlangsung dari pukul 8 hingga pukul 5 petang tadi. Jadi sebagai pengarah untuk program kita pada hari ini, apa perasaan Najlah? Alhamdulillah, saya rasa bersyukur kerana program berjalan dengan lancar. Dan saya nak ingin ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua peserta daripada UniKL, Madrasah Idrisia, SMK Raja Mula Musa dan peserta USAS sendiri kerana sudi untuk join program ini. Semoga dengan program ini sedikit sebanyak memberi pendedahan kepada pelajar untuk persediaan mereka dalam dunia kerjaya. Jadi, itu saja.